Oi, what are you doing, bro? Hello. Buka. Kita nak check tempat parking kita ni. Okey, alhamdulillah tayar semua okey. Tak kena claim, guys. Try pusing dulu satu round dulu. Nak tengok orang boleh bejek tak. No, pergi ke kanan sana. Pusing kat tempat parking charging. Ambil lesen dulu. No parking. Tapi kami dah parking selamat, alhamdulillah. Nak tunjuk ayak dia macam ni. Toilet dia macam ni. Selesa. Ayak. Kalau ikut aku memang dia tantuk dia dah tu. Tu. Ayak pancok tu kan. Berdiri depan tu tapi kena bogel. Kok dia bertangkap depan ni ada rumah. Okey, alhamdulillah semua dah siap. Kita dah mandi, kita dah makan sikit. Tapi dah masak lah, dah masak siap-siap untuk kita punya perjalanan ni. Sebab kita akan masuk dekat Kalbari National Park. So, untuk experience semalam, not recommended and recommended. Macam mana? Maksudnya, tak recommendkan untuk kita try illegal park ni. Sebab nanti bila orang tahan main dari mana, Malaysia. Nama Malaysia lah yang teruk kan. So, siapa yang saja buat illegal park ni mencibai. Okey, satu. Kemudian, experience dia, shock sebenarnya. Kalau macam adventurous, excited nak parking. Where's the key? No, you have to unlock car first. Okay. Kemudian kau rasa macam boleh. Tapi bila dah survive, alhamdulillah, lega, jimat dan sebagainya kan. Okay, tapi ada beberapa pembaziran. Contoh macam kami drive untuk ke RNR tu. Sekali RNR tu sekali. Sekali kalau kami lalu pula, aku akan rekod. Nanti apa imagine lah malam dia macam mana. Memang tak ada nak rekod sebab takut. Sebab masa tengah parking tu macam aku cakap semalam, tengah duduk, satu nasib baik Allah hantar ada satu lori. Memang dari jauh duduk nampak kan. Kat situ lah RNR tu masa dalam perjalanan. Sebab lampu dia memang berat gila kan. Bila aku sampai ke RNR tu, ngangan lori tu dah dekat. Aku tahu tu lampu tu macam duk main. Bukan satu tempat lampu yang bercahaya. Dia memang dia bergerak. Tengok lori kan. Lori macam transformer tu. Memang lepas tu aku U-turn, aku kejap lah. Lori tu dia drive dalam speed limit 110 saja. So alhamdulillah sempat lah kejap. Kita ni Mercedes bro. So memang boleh sempat lah kejap. So kita akan terus ke Kalbari National Park. Kita tengok dalam tu ada apa. Kita akan hiking sikit. Kemudian kita akan drive perjalanan yang lebih jauh. Lebih daripada 300 km. Driver hari ni Puan Ani. Kita punya Passenger Hani dan Ali. Okay, seatbelt everyone. Seatbelt kena pakai mat. Nanti kena saman. Boleh. So let's go. Let's go everybody. Tempat kita illegal park. Ada family. Nya rekod sambil duduk drive. Kita macam dekat Wild Park lah ni. Oh, tu je bang. Siom. We are gonna go. Tu je, subhanallah. Cantiknya. So dekat National Park ni, kita punya first station adalah Nature Window. So dia kena berjalan. Tu dia ada trail dekat sini yang ekstrim. Cuma kami tak pergi lah. Kami nak pergi Nature Window je. Right. Kalbari National Park ni nak masuk $17 untuk satu motorhome. Dalam satu, macam contoh hampa naik bas kau kan. Satu bas tu $17 untuk 20 orang. So bukan kira kepala, dia kira kereta. So jimat lah. Nampak macam menguh, tak bukan menguh. Dia ni banyak benda nak fikir, nampak penat. Okay. Ni kita punya first stop. Cantik lah, subhanallah. Cantik. Kita nak pergi sana kan. Dekat Nature Window tu dekat situ. Aku tak tahu aku tunjuk betul ke tak. Tapi dekat situ lah. So sinilah spot untuk orang ni boleh berdiri atas ni.
spot untuk orang ambil gambar tingkap ni. Okay, nature window nama dia. So kami nak teruskan perjalanan over there. Kat situ. Mate, why are you sleeping here, mate? Let's go. We are closing the park. Oh, the maps. Oh, a couple of maps. Ada banyak map. Sorry, my bad. So we are now at the Loop Trail. Sekarang kita dekat Kalbari Skywalk. Tu dia, cantik weh. Tak tengok bawah tadi. This is how they feel. Okay. What? Since day dot, so that's my oldest there in the blue and maroon shirt. Is it isopod? Anthropods. Yeah, Isaac's very tired. He's trying. Duta, hitam-hitam ni tak tampai. Abang ingat daun kangaroo tu. Okay, kita dah selesai semua kita punya tugasan, misi dekat Kalbari ni. Jadi kita nak teruskan perjalanan kita. 3 jam 49 minit, 323 km. Akan sampai pukul 4 suku. Tapi sekarang pukul 12.26. Kalau kita bawa macam biasa, selalunya akan sampai lebih lambat sebab aku bawa 80 je. Okey, kita akan ke mana? Kita akan ke Monkey Maya. Okey, sebelum tu kita akan stop dekat Shell Beach. Dekat situ ada banyak shell. And then dia ada spot dolphin, ada sea lion. So, perjalanan ni memang panjang. Mungkin video ni banyak tunjuk pasal perjalanan sajalah. So, see you guys at Monkey Maya. Jom guys, bismillah. Wear your seatbelt. Okey, ni aku tunjuk dekat hampa. Kalau hampa tengok dekat Wikicamp tu, dia akan bagi satu tempat untuk hampa macam rehat lah, R&R dia. Dia kata kat situ ada toilet dan sebagainya. Adalah beberapa orang yang berhenti kat situ. Dia kata ada toilet, ada paip ayam. Tapi aku tunjuk dekat hampa, ni lah dekat Arjana ni. Sekejap, aku rasa dekat area ni. Kalau seingat aku punya map ni lah, dia betul-betul dekat hujung daripada Kalbari Park ni. Keluar je kawasan Kalbari ni, tu yang ada R&R tu. So aku akan tunjuk dekat hampa tempat tu. Pada waktu malam aku tukar ni sikit. Pada waktu malam memang scary gila weh. Tapi kalau hampa memang hati kering, lelaki semua recommended lah. Sebab dia bukan takut binatang, takut ke orang jahat kita kata. Takut orang mai ke, nanti ambil kesempatan ke kan. So macam aku tak berani lah nak ambil risiko. Kalau aku seorang, aku akan tidur situ. Tapi kalau ada family macam ni, aku tak akan ambil risiko tu lah. So kami patuh balik 42 km. Daripada Kalbari mai ke Arjana ni 42 km. So OE lah, tapi patah balik pula kan. Tapi jom aku tunjuk kat hampa. Let's go. Okay, sekejap ni aku tunjuk kat hampa. Hampa tengok situation dia. Inilah Arjana rest tu. Ni hampa expect nak tidur tau ni, tengah malam. Dia punya hampa, biar aku tunjuk. So kalau hampa tengok Arjana tu, ni lah tempat dia R&R dia. Tepi ni jalan laju tu lah, jalan orang nampak tu. Tepi tu roadside, nampak tu. Jalan, so dia R&R, simpang keluar sini. Hampa kena parking tau ni lah, illegally. Nampak ni. Boleh. Tapi tak boleh masuk untuk campus. So kalau hampa naik motorhome, hampa nak illegal park, Arjana kat sini lah tempat dia. Tapi atas keberanian masing-masing lah. Macam kami tak mau ambil risiko tu lah sebab ada anak kecil dan sebagainya. Okay, jom let's go guys. Teruskan ke
Monkey Maya. Apa daripada Perth, apa nak pergi ke Monkey Maya, dia ada arena satu. First aku jumpa, apa tengok ni depan ni. Tu, Jalena, ada semua. Toilet apa semua ada, boleh buh kat sini. Ataupun nak tidur tani pun boleh. Mana toilet dia aku pun tak nampak lagi. Tapi dia punya ni memang lock. Oh, boleh play fire kat sini weh. Toilet mana? Nampak ni toilet. Tapi dia cakap ada toilet. Dia cakap ada toilet tadi. Ke bawah tu ke? Oh tu lah, ke bawah tu. Tu lah, orang ada parking nampak. Orang camping. Tak nampak ke dah? Tapi dia punya arena besar lah. Uish, ada view. Tu pun ada lagi sampai sana. Boleh pergi sana. Okey. Ni daripada side sini lah. Bisa dah. Dori rumah Batinani arena pada ni dah. Tu shark fin lah kira. Alright, kita duduk ni kan? Dia tu. Ui, hangat-hangat. Kali ni panas 30 darjah Celsius. Tapi alhamdulillah kita dah sampai dekat Shark Bay. World Heritage Area. World weh, tak main lah negara. World. This is not Perth Heritage, this is World Heritage Area. Belagak. Okay. So sekarang kita dekat Shark Bay. Jadi kita tengok ada apa dekat dalam area Shark Bay. Yep, kita akan buat snorkeling. Kita akan tengok semua lah ni. Aku tengok benda ni. Okey. Betul, kita akan tangkap dia ni, bawa balik. Oh, cantik itu. Parking lot nampak. Monkey Maya cik. Boleh mandi ke? Tunggu yang orang duk tunggu tu kan? Tengok tepi-tepi pantai tu. Wow, Monkey Maya Dolphin Resort. Stop. Oh ni ada tempat isi minyak. 195. Oh, Imo. Ada. Ni try dah. Oh, kita ada toilet kita sendiri. So you have your own toilet. Okey, alhamdulillah kita dah sampai Monkey Maya. Dan nampak pagi kita ada toilet guys. Aku tak tahu main order je tadi. Lepas pagi ada toilet sendiri. Jimat sikit lah, gereteng. Okey. Saya berok kat So, dalam van tu. jalan kami depan ni straight. Tu dia, terus pantai. Dari situ pergi situ, terus boleh mandi dah budak ni. So boleh mandi ke apa? Ikut suka dia kata. Oh cantik, dia ada cover tu nampak. Mesti selalu mai. Ada cover toilet. Ni memang semua campsite lah. Anjing. Jaga tak? Lu awak tak pakai shoes bang? Tak pakai shoes? Kena pakai ke? Kena pakai lah ni. Dia memang Ayo, baik.
So I need to check. ada crow. Kita nak snorkeling guys. Baba, jaga sebab saya baca anjing. Kita lemah. Sorry, dah nak mandi baru kami teringat. Aku booking ni en suite. So dia ada toilet no share. So kami 520 512 untuk parking belakang ni lah. So jom kita tengok toilet dia. Uish. Selesa. Oh, dia mandi panas ya. So ni guys, aku tunjukkan apa. Ini dia Tahara Liquid Clay Soap. Ni untuk kita samuk ataupun sertu lah. Okay, aku tunjuk cara guna dia. Siap. Yang ni silly function sebab dia liquid, senang. Ada orang suka buku tapi aku prefer yang ni sebab aku dah pernah pakai yang buku. Yang liquid lebih mudah. 450ml dah cukup untuk travel 12 hari. Lebih lagi sebab aku pakai basuh tangan lah, basuh sinki, pakai sabun yang sama, senang. Sekarang saya nak ajar awak buang tai. Okay, sekarang kita nak buat apa? One thing. Okey, ni tank dia. Nampak? So tank dia ni kunci. Ni grey tank nampak? Jangan ni lah. So kita tarik. So kalau tak ada tarik ni sebab apa? Nampak ni, ada ni, tarik. Full, okey. So inside this ada tight ni dalam ni. Okey, abang pegang kamera. Jom tepi tempat tight. Ha? Ni berat sebab berok penuh baru nak buang depa ni. Kita jauh sikit hari ni. Yang kita ujung sekali. So kita nak pergi buang benda ni. Kiri tu apa? Tandas. Public toilet kan, tandas. Kejap, dump point tu jauh. Okey, kita dah sampai dump point. Tempat buang dia kat sini. So tuang dalam biro tu. Lepas tu kita basuh. Bawa, smelly. No? Faham? Sambil makan betul. So, kita turn this one on macam tu. Kita tutup balik. Buka ni nampak. Bau kencing semua dah nampak. Oh. Bau kan? Buka ni. You ready, Ki? Ready main apa? Oh. 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 Nice. Okay. Tutup for a while. Ambil ni, buka pipe ni. Nampak dia buka. Buah ayak dulu, basuh tembok ayak yang penuh. Lepas tu tutup balik. Macam tu. Tutup balik ni. Thank you. Settle. Kita dah cuci kita punya jamban kita penuh tadi. Dah ringan, dah boleh angkat pakai tangan. Tadi kena tarik. Tengok laundry. Terima kasih kepada Encik Ali sebab tolong bawa tadi. Tapi yang cuci saya, bawa dia. Jom.
Woo. Okey. Kalau kita tak illegal, tidur dekat park, makan insya-Allah sedap. Sebab akan ada 2 chef yang memasak. Dah ni dia nasi, kurma, telur, Ada carrot, ada ada bawang. daging, ada ayam. Mana? Ada carrot, ada bawang, ada cili mat. Mana nak dapat di Australia cili ni, apa kena tanya depa. Nak makan, nak tidur.